Yang dedahkan isu KWAP kena scam tu bukannya ahli perbankang. Memang bodoh, tak ada otak, ceplos-ceplos je. Ron, kau bangang ke apa kau, Ron? Habis kalau didedahkan, kita tak bersalah lah. Wah, macam ni senang lah. Kita pergi nampak bank, lepas tu cakap besok kita dedahkan. Saya lah nampak bank. Kita tak bersalah ke apa? Seorang Perdana Menteri, seorang Menteri Kewangan, dia ada tak berbincang dalam parlimen dia nak melabur 200 juta pada dekat Indonesia ni? Aku tanya pada kau. Kenapa tak melabur dekat Zimbabwe je? Satu negara yang tak ada orang nak pergi melabur, dia boleh pergi melabur. Lepas tu sembang dah tak cerita apa-apa, alih-alih saya kena scam 200 juta. Senang hidup kau. Bila kita rakyat Malaysia minta duit ke USP, macam-macam cerita, macam-macam hal. Habis tak payah bertanggungjawab. Perdana Menteri dekat Malaysia, sejarah Perdana Menteri, tak ada satu orang pun kena scam. Ni Perdana Menteri kita yang PMAC kena scam. Cerita saya pandai. Saya keluar daripada penjara pergi ke Washington jadi profesor. Profesor apa bangang macam ni? Pak cerita apa kau? 200 juta ni bukan duit bapak dia. Ni duit rakyat Malaysia. Tak kira lah kau dedahkan ke apa ke, kau kena bertanggungjawab lah pasal benda ni. Suka-suka 200 juta kau telah. Suka-suka itu, suka-suka ini, suka-suka. Ni bukan duit bapak dia. Ini duit rakyat. Dia jadi Perdana Menteri, dia tak ada bincang langsung, dia suka-suka. Lalas kita pun tak tahu bila dia macam ni. Alas-las, saya kena scam. Senang hidup kau. Sebab itu tak ambil gaji. Sebab itu ada kereta BMW 7 Series. Ke macam mana? Sebagai ceplos-ceplos macam korang ni, Wan Hadi ke, Baru Muhammad Shah ke, yang bangang-bangang ni semua, cuba fikir pakai otak sikit. Ni bukan duit bapak dia. Ini dah kira pecah amanah. Ini tak amanah punya orang. Jadi, kena bertanggungjawab lah. Setakat kena dedah dia tak bersalah ke apa benda cerita kau ni. Kau ni bodoh korang ni, kau tahu tak? Betul. Sejarah Perdana Menteri kat Malaysia tak ada kena scam. Ni seorang kena scam. Kita sebagai rakyat biasa nak pergi, kita sebagai rakyat biasa ni nak melabur ke apa, 1,000, 2,000 pun fikir berkali-kali. Ni 200 juta suka-suka. Lepas tu kena scam. Macam ni Perdana Menteri kau nak lagi korang? Kena pula korang pula kena pergi markup, kena pergi backup. Kenapa? Kenapa korang nak backup? Kenapa? Besok bila dia kena tuduh besok, korang pergilah tolong sekali. Kalau dia kena berapa tahun, kau ambil lah sikit. Korang ni bercakap tak pakai otak punya. Dia bapak engkau ke? Kalau dia bapak engkau, dia bapak dia tak kisah. Ni duit rakyat Malaysia tau.